Ana nak tanya, ada dakwaan menyebutkan bahawa hukum poligami di Malaysia sebagai makruh? Mohon penjelasan. Masya Allah. Dia sebut insel, lepas tu dia kata poligami makruh. Baik. Asal poligami dalam Islam ni adalah diharuskan tetapi diikat dengan 4. Tapi syaratnya adalah adil. Dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, memang ada perbahasan tentang hukum-hukum poligami yang berbeza-beza mengikut keadaan manusia. Okey. Keadaan pertama, kalau seseorang itu dia rasa dan dia yakin, dia percaya yang dia tidak akan mampu jaga maruah dia kalau dia cuma ada seorang je isteri. Kalau dia kata, aku kalau seorang ni tak boleh lah, memang aku akan terlibat dengan zina, wajib dia poligami. Tapi dengan syarat dia berlaku adil. Kalau tak, dia berdosa. Okay. Tapi kalau satu orang, dia rasa macam syok, aku mampu ke tak mampu? Kan? Tapi dia tak percaya, dia macam dia syok, dia mampu ke tak mampu. Tapi dia percayalah dia tak akan terlibatlah dengan benda-benda haram ni. Kan? Yang tu tak digalakkanlah untuk dia berpoligami. Sebab dia kata tak ada keperluan. Tak ada keperluan, buat apa kita nak bebankan diri dengan sesuatu yang kita tak pasti. Sebab bila kita mula, kita tak tahu kita akan berlaku adil ke tidak. Jadi kalau tak ada keperluan, tak perlu. Dia macam makan nasi. Kita dah rasa cukup dah. Kan? Berapa nak kita tambah lagi? Macam tu lah. Kan? Tapi kalau satu orang, dia percaya dia boleh berlaku adil, dan dia tak ada keperluan pun sebenarnya, dia cukup je. Yang ni lah yang ditimbulkan. Adakah dia boleh tu memang boleh, tapi adakah lebih utama untuk dia seorang, ataupun lebih utama seorang isteri, ataupun dia boleh untuk tambah? Di sinilah perbahasannya. Ada yang kata lebih utama kalau dia tak ada keperluan, dia seorang cukup lah. Kerana itu lebih dekat dengan selamat, dia kata. Lebih dekat dengan selamat. Tapi ada juga yang kata, tak, asal dalam Islam ni nikah mesti ramai. Kalau takut baru seorang. Sebab Allah Ta'ala sebut 2, 3, 4. Kalau kamu takut, seorang. Takut untuk tidak berlaku adil, maka seorang. Kan? Itu khilaf di kalangan para ulama. Okey, tapi nak kata secara umum Malaysia ni umum makruh, tak boleh lah, sebab manusia ni beza-beza. Ada orang kan, dia memang dia tak boleh seorang, dia kena ramai. Kalau seorang dia nyaku dinding dia, kita benarkanlah, sebab dia dah memang ada kemampuan dan dia memang ada keperluan. Tapi kalau satu orang dia rasa macam tak payahlah, sebab pening kepala je, seorang cukup dah, memadai dah, so cukuplah seorang. Kan? Dia macam, orang kata apa, itu adalah satu keringanan, satu pintu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lelaki, yang dia boleh guna, dia boleh tak guna. Tapi kalau dia guna, dia kena ambil tanggungjawab untuk berlaku adil. Ini kadang-kadang orang lelaki ni buat cerita poligami, dia seronok. Tapi buat cerita tanggungjawab, cerita berlaku adil, cerita layanan yang sama apa semua ni, dia tak mau. Itu tak boleh lah. Sebab itu Islam bila dia benarkan, dia datangkan dengan tanggungjawab. Dia bukan bagi suka-suka, seseorang itu mesti bertanggungjawab atas apa yang dilakukan, atas apa yang dia laksanakan. Wallahu a'lam.